Geng, isu UUM ni pelik betul lah. Bila MB Sanusi kata yang UUM membatalkan majlis graduasi SADA ni 2 hari sebelum upacara tu, ramai pemimpin-pemimpin UMNO meladun mak. Macam-macam lah pemimpin UMNO kata. MB Sanusi nak berpolitik lah, nak meraih simpati lah, taik politik lah, macam-macam lah. Tak kurang juga Tok Nim yang di Sungai Petani tu kata MB cuba nak rosakkan reputasi dan nama UUM. Baik, yang aku faham penjelasan dia macam ni kan. Aku nak ceritakan hampa satu persatu. Sebenarnya kalau kita tengok persiapan di pihak SADA ni, ada kronologi dia. Bermula 25/9 lagi tahun ni, mesyuarat yang pertama antara SADA dengan UUM, persetujuan untuk pakai Dewan Muazzam Shah ni. Kemudian pada 29 hari bulan 9, surat jemputan rasmi kepada MB Sanusi dikeluarkan. 5 Oktober selepas itu, pejabat MB mengesahkan kehadiran. Lepas itu 12 dan 23 Oktober, permohonan rasmi menggunakan Dewan Muazzam Shah dikemukakan oleh SADA kepada UUM Leeds dan Naib Chancellor UUM. Dan pada 24 Oktober, UUM mengesahkan tiada sebarang halangan untuk menggunakan Dewan Muazzam Shah. Lepas itu 2 November berlakunya mesyuarat dalaman SADA untuk venue di Dewan Muazzam Shah. Kemudian pada 26 November 2025 sebut harga rasmi untuk penyewaan Dewan Muazzam Shah sebanyak 88,000. Kemudian 4 dan 7 Disember mesyuarat penyelarasan lanjut pasal raktai, tarikh majlis dimuktamadkan di Dewan Muazzam Shah. Tapi tiba-tiba pada 8 Disember baru-baru ni ada dimaklumkan melalui lisan dan satu surat yang tidak bertarikh yang disampaikan oleh wakil UUM Leeds, pejabat SADA, yang mengatakan Dewan Muazzam Shah tak available kan. Tak boleh guna sebab alasan penyelenggaraan. Tiba dan atas tindakan pantas pihak SADA, dapatlah satu venue baru di Titi Gajah, Elisa Garden di Titi Gajah gang. 2 hari je lagi gang. Kemudian pada 10 hari bulan keesokan harinya tu, raktai pun dibuat. Dan pada 11 hari bulan berlangsungnya majlis graduasi SADA tu gang. Dan apa yang aku nak tunjuk pula, ni adalah jadual penggunaan Dewan Muazzam Shah tu. Kalau kita tengok satu persatu setiap tarikh ni, tak ada pula dibatalkan. Takkanlah acara-acara ni bukan acara besar. Jadi maksudnya Dewan Muazzam Shah ni masih boleh diguna pakai lah selama ni. Yang aku tengok kenyataan daripada UUM yang mengatakan ada proses penyelenggaraan, takut keselamatan MB dan staf-staf SADA ni, dikhawatiri keselamatan tu compromise lah. Tapi bila aku tengok ada majlis graduasi yang bakal main nanti ni pada 9 hingga 13 Disember hari tu, yang ada Tuanku Sultan. Itu keselamatan Tuanku Sultan tu tak penting ke? Sedangkan acara graduasi ni acara besar lah geng. Boleh pula buat di Dewan Muazzam Shah. Tapi SADA tak boleh. Apa faham tak? Lagi satu ni geng. Apa permang tengok nama kontraktor yang ada dekat gambar ni. Aku difahamkan lah, kontraktor ni banyak dapat job dalam UUM. Cuba check tengok siapa owner kontraktor ni. Ada tak kroni siapa-siapa? Awak ni aku tengok geng-geng amdap mantap melompat habis ni. Bersungguh-sungguh mereka nak pertahan isu ni. Dan aku juga nak ucapkan tahniah kepada pelantikan semula Menteri KPT kita. Kalau kita boleh tengok macam dalam gambar ni, sama-sama lantik, terus buat kerja geng. Terus ada seorang wakil UUM mai jumpa. Amdap mantap tak relax geng. Tapi tak silap akulah, Naib Chancellor yang ada tu pun pernah juga menghadiri acara yang ada wak jahit. Acara parti lah, amdap mantap. Cuba apa check tengok kan. Ada dulu Prof. M. Hilman dah dedah kan. Macam mana seorang Naib Chancellor boleh menghadiri upacara parti. Jadi, apa faham dah lagi isu UUM ni, pimai-pimai dia macam mana. Macam mana melompatnya puak-puak amdap mantap. Jadi, aku nak syorkan lah, kalau apa boleh terima cadangan aku ni, tukar sajalah nama UUM tu kepada Universiti Amdap Mantap. Okey, gang.